hari pertama isteri datang haid. Hari pertama biasanya berapa hari kalung? Perempuan biasanya haid 7 hari bang. Itu pun suami jalan dah begini. Kalau kena 15 hari tengok tiang bengkok suami. Biasanya 7 hari ya. 8 okey dah. 8, 9, 10, 11. Biasa kalau you bersama, biasa tak dapat anak. Dia belum subur. Hari suburnya ialah hari hari ke-14 dan 15 ialah kiraan hari pertama datang haid ialah paling subur di mana telurnya keluar. Jangan tanya saya telurnya macam mana. So, masa hari 14 you bersama dan kalau you nak anak lelaki, you tembak kanan. Tembak kanan anak lelaki, tembak kiri anak perempuan. Budak tanya saya nak kembar, saya tak tahu, mungkin tembak lebih lah. Okey, kiri ni boleh kita belajar ya? Sebab ada satu kes perempuan, dia punya tiup fallopian dia berbuka, doktor nasihatkan operate dan buang. Kesannya dia tak dapat anak perempuan, semua anak lelaki. Sebab mungkin satu set saja keluarga. Tapi dalam sains tidak begitu, dalam Islam tidak begitu. Islam, kalau saudari isteri mengandung, nak banyak anak-anak lelaki, banyakkan baca surah. So, anak perempuan banyakkan surah. Itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala terima bagi, kita kena terimakan. Isteri saya anak kedua dijangka anak lelaki. Jangka lah, saya tak sekian-sekian tak suka. Jangka anak lelaki. Tiba-tiba tengok sekali masuk wad, isteri saya tengok, jumpa dia, cium dia, cium dahi, terima kasih. Tengok isteri orang bayi, dia kata, bang minta maaf, anak perempuan lagi. Tak apa, Allah Ta'ala bagi yang itu. Kena ini kalau aku tak nak ini, wah ni buang lah. Jadi kan dulu, itu gitu. Ya, boleh faham ya? So kita kena tahu sikit-sikit itu. Jangan lupa anda itu persediaan-persediaannya. Quran kena baca selalu. Bila nak bersama doa kena baca selalu. Kalau yang bersama doa ya, tak baca doa, you tembak pula jadi anak. Syaitan boleh kacau yang namanya apa? Homosubian ya, menyebabkan penyakit sawan. Kita semua kena tahu. Ya, jadi doa pun tak nak baca. Ya, apa kan? Baca doa. Tak kira lah siapa nak baca, suami ke isteri. Yang penting jangan baca kuat-kuat, bapak dengar. Allahumma tak kena ada. Tapi saya sudah pernah jadi dia faham, tapi kalau tu tak faham, ganas sana, lompat sini. Rumah apa betul rumah papan. Pagi ni bapaknya pagi tadi tak rasa gempa bumi ke? Jadi masalah tu. Okey, bergurau berhibur ya, pastikan kalau isteri bak lawak, suami bak lawak kena ketawa. Isteri bak lawak dia tengok. Abang tak tahu kenapa sih? Saya balawak loh, you. Kesian. Dari petua, kalau balik bini mengamuk, muka masam, cakap tak nak, mencuka muka. Ya, jadi pukul 5 sampai rumah, baru 7 jalan-jalan, nak pergi disco, muka bernangis, cakap tak nak, you buat lawak. Nak pujuk dia cakap, buat lawak. Pergi dapur, ambil senduk, sangkut belakang. Dalam daripada senduk, senduk. Itu belakang abang, kan dah cakap. Tapi jangan buat dia dah tahu dah. Alah lawak aku tahu. Okey dia cakap dulu. Sikit Memberi pujian kau punya apa dalam Islam? Sunat. Sama juga senyum hukumnya apa? Sunat, sedekah pahala. Tapi macam mana pun senyum boleh jadi haram, senyum boleh jadi makruh. Senyum haram bila? Senyum dengan bini orang lebih-lebih. Haram. Goda bini orang. Senyum makruh, senyum sendiri-sendiri. Pandainya masak asam hari ini, iya ke bang, seronok ya. Pandainya baik sirah lemau, iya ke bang, seronok ya. Betul isteri. Sunat tak ada masalah. Sebab nak menggembirakan dia. Sedapnya air suam ni. Isteri kat tangga, rumah 2 tingkat begini, nak kena minta apa? Puji lawannya baju dengan tudung. Iya ke bang? Ini begini. Weh lembab turun. Nama suami tak cemerlang. Tak boleh gitu. Ya? Baik, seterusnya bang. Beri hadiah. Membimbing, kasih sayang, ambil berat dan sebagainya. Next, kita rekan-rekan masih tak ada. Kebersihan yang diri terhadap halaman rumah perhiasan kerajaan sudah bersihnya please. Next. Kebajikan mengalir baju ilmu gotong royong sekali-sekali sumbangan derma. Ini kalau hidup bermasyarakat. Ya, okey habis. Next.
pengusaha kesan yang baik, kesan kebaikan bersama saya. Dapat aktiviti yang baik. Apa kita cakap ya? Tapi kita faham lah ya. Habis ya. Yang penting masa bersama suami isteri sentiasa itu sahajalah. Jangan rasa terabai. Saya cakap terus terang, saya seminggu kerja 7 hari. Saya di antara orang yang saya kena sibuk, memang saya sibuk. Satu hari 20 bulan. Tapi masa saya di lapang, masa itulah saya bawa anak isteri berjalan. Betul. Kadang-kadang saya balik sampai rumah petang, anak pukul 5, saya buat di pantai, bawa anak-anak jalan. Ya. Masa kena ya. Okey, habisan. Kita tutup. Next. Okey. Saya minta ada soalan ke depan kan? Sila. Buka komunikasi. Ada soalan? Tak ada ya? Bagi kalau tak ada, kita rehat 2 minit untuk saja rehat tadi. Okey, 2 minit telah berlalu jadi kakak sambung ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih suami isteri. Next. Suami isteri merupakan dua insan yang terlibat di dalam perhubungan yang intim saya bayar. Intim ya? Kalau tak intim apa? Unika, Rabbani. Namun sebagai tim keterangan tidak akan tercapai tanpa usaha berhak untuk menguasai pikiran, perasaan dan diri proses komunikasi. Next, kita urai. Komunikasi beralasan menyampaikan atau bertukar maklumat bahkan atau perasaan berlaku di antara suami isteri sama ada surat atau tidak. Rumah tangga, komiskin, suami isteri. Suami isteri akan dapat bertukar maklumat bahkan dan perasaan ya. Dengan cerita akan membuatkan mereka lebih mengenali di antara suami. Kenapa dia kata begitu? Sebab orang cinta ni buat kelentong. Betul orang cinta ni jalan ke perintah berlakon tu. Ya, kalau makan kat KFC, lah berlakon betul. Ya, 2 ketul 2 jam tak habis. Rasudu ke gaji bagai ya. Masuk mulut punya tak nak pagi gibang. Kalau sedut air sampai steam ada. Kali dah kau leceh lah stron. Okey, dah selesai untuk mereka berdatangan dan menikmati kebahagiaan berpanjangan. Ya, itu maksud saya, kita nak sesuatu kahwin, setiap kali kita tengok kahwin nak bahagia. Itu harapan dan target kita. Saya tak nafikan yang sesuatu tengok soal khabar, ya, tengok kat TV, tapi itu sebagainya. Hari-hari jumpa saya menangis 2 minggu, tangan indah merah lagi menangis-nangis. Kenapa dia puan? Kenapa? Waktu kat dinding pun. Dia nak minta je. Kenapa? Cuba Ustaz bayangkan dia. Saya nikah 2 minggu Ustaz, suami langsung tak usik saya. Dia tengok, dia bini. Lama-lama dia tak minta maaf abang-abang dia kenapa gini. Kalau suami kata minta maaf abang yang selalu punya dia syaripoh. Hancur. Sebab tu sekarang kerajaan wajib. Asal inilah benda-benda sebahagian. Ya? HIV itu sekejap je. Testnya ambil darah sikit. Okay. Macam pregnancy test, 2 minit setengah jam balik. Tak lama. Walaupun HIV itu sebenarnya, saya jaga HIV dekat ibu jabat dulu. Cerita HIV itu dalam kepala saya. Pendera saya ni pun ada gambar HIV kalau nak tunjuk saya. Ya? Dia HIV ni, dia boleh didetek dengan apa? HIV ni virus ya. AIDS ni penyakit. Jadi apa-apa cairan tubuh dia boleh detek. Air mata, air peluh, air hingus, air liur, air lendir, air kencing, air peluh, lagi apa? Air kencing, air mani, air mazi, darah, semua boleh detek. Tapi dia lambat sebagai pekerjaan sebab dia bergerak dalam dia memusnahkan antibody atau memusnahkan sel-sel darah pun. Ya, tapi kat klinik hanya pakai darah. Saya tak pernah dengar ada orang klinik dia nak apa tes HIV nurse keluarkan air mani ya. Tak pernah saya dengar. Ada tu nurse seks. Air mani hukumnya apa? Air mazi, air wadi, air kencing kotor ya. Ini hukum fiqh ya. Kalau kena baju tak boleh buat sembahyang, batal sembahyang. Kalau air mani hukumnya apa? Suci. Kalau kena saja, kalau baju ni kena lah, bukan sembahyang kena. Bukan sembahyang kena pun tak batal. Kalau sembahyang keluar air mani batal. Maknanya air mani tu kuis saja boleh buat sembahyang sah. Hukumnya fiqh. Cuma kena kuis, jangan tak kuis kan kawan tengok. Aku macam kenal ya. Jadi masalah problem ya. Next. Okey. Penyampaian doktoral pesanan mesej ya.
maklumat bahawa